Jenazah bekas penerbit dan wartawan hiburan TV3 Mat Nasir Ahmad atau Nas Ahmad selamat dikebumikan jam 3 petang tadi. Kira-kira 100 orang terdiri daripada ahli keluarga, kenalan rapat dan rakan Allahyarham hadir memberikan penghormatan terakhir. Terdahulu solat jenazah dilaksanakan di Surau As-Sahabah Seksyen 7 Kota Damansara Selangor seusai solat Zuhur. Jenazah kemudian dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara. Allahyarham 63 tahun meninggal dunia sekitar jam 9.45 pagi tadi di Hospital Sungai Buloh. Allahyarham yang menderita masalah jantung sejak awal tahun 2023 dikejarkan ke hospital berkenaan semalam selepas mengalami kekurangan oksigen. Sepanjang hayatnya, Allahyarham cukup dikenali dengan segmen Kita Terjah dan pernah menggalas peranan sebagai wartawan dan penerbit rancangan hiburan sensasi Melodi, sekaligus menjadi antara nama besar dalam dunia kewartawanan hiburan tempatan.